Awak tu ada seorang makcik tu. Dia tanya macam mana, apa yang cara hukum ni ustaz. Lepas tu pula ini ada seorang pemuda tu. Dia duk main apa dah bodoh piang apa orang tak tahu. Duk tanya kita pun malas nak layan mula dah, layan juga. Orang agama. Ada tu yang pakcik ni, pakcik tu lah. Ya ke kamu ni? Kamu bukan reka. Bila masa yang orang ni betul tu? Bukan kamu cerita aib orang, buruk orang. Kamu je yang bersih. Polis. Suspek ada mempunyai rekod lampau mencuri ayam jiran dan mengintai anak dara mandi. Jenayah lampau yang lain dia ada minum ketum. Ketum. Rebus-rebus minum tu. Dia minum ketum. Weh, jahat ni. Pukul orang. Kau baca rekod lampau orang. Orang agama pun sama. Orang ni bodoh, kampung sebelah bodoh, kampung ni bodoh. Yang polis sibuk baca rekod lampau. Ni aku baca kau rekod lampau kau di layar Perak ni. Tak okey lah, kopi lah. Allah. Dia masuk tu macam dia pula ketua balai. Tak okey lah. Mau sorak kan dalam. Alah kopi lah. Sepadan Thailand, sepadan Malaysia. Aku dalam kereta undercover. Datanglah budak baru kerja polis. Baru kerja. Ikut prosedur lah baru kerja. Balik turun lah. Kita nak kira head count. Kali member ni tak tahulah gambar tu balik. Member ni bawa ni 4-wheel. Dia bawa 4-wheel tu tak silap aku Mitsubishi punya. Triton. Dengan cantik lower gelap siap punya. Aku duduk dalam. Ada lagi dalam tu saksi lagi orang Malaysia juga. Aku berdua. Sila turun lah. Aku masuk Thailand. Tak ada bagi IC, tak ada border pass. Aku parking kereta, pick up datang ambil aku. Lepas badan. Aku undercover. Sampai sana. Sampai dekat siang, kalau nak tidur hotel ke apa ke, dia minta IC. Dia orang pegang. Aku terpaksa yakin lah bagi IC aku. Pasal aku nginap kat hotel mereka tak ada bukti yang aku ni duduk situ. Dia orang pegang IC aku. Dia kata I need to keep your IC lah. Dia kata identity card. Never mind lah. Tidur hotel. Besok nak keluar dia bagi balik lah. Naik lagi van. Naik dah pergi mana-mana. Masuk sepadan Siam. Sepadan Siam tak apalah. Member mereka high lah. Masuk sepadan Malaysia. Budak polis tahan. Nak kira head count. Member aku ni budak Siam ni. Dia buka tingkap. Dia bersikit lah. Apa hal? Turun ya. Nak kira head count berapa orang ada dalam ni. Apa? Nak kira head count? Dia kata. Ya kami nak kira head count. Lepas tu member aku ni kan bukannya tutup tingkap, buka lagi besar. Sampai bawah dia cakap apa? Hoi anjing! Aku dah bayar lah bos kau. Itu dia tutup tingkap. Masuk dia, jalan. Sengap terus polis-polis kat situ. Itu korang punya rekod lampau. Siapa nak baca? Babi? Anjing? Siapa nak baca korang punya rekod lampau? Babi? Anjing? Member aku. Tengok ada satu suspek Mercedes tu. Pusing tu. Member aku ni pun macam syak lah tengok kan. Apa hal kereta dengan cermin gelapnya Merc tu. Tahan. Tiba traffic light, dia langgar pula traffic light. Lain macam ni kata kan. Kali follow. Tahan. Kami kena buat pemeriksaan kan. Buka bonet apa semua. Buka bonet. Ada dadah dengan duit RM60,000. Jadi kata Cina tu, you angkat ini wang lah.
Ini dadah kasih lepas. Pasal dadah lagi mahal. 60,000 tu sikit. Dadah tu boleh jual juta lagi. Yalah macam sabu ais sikit tu dah RM30 kan. Adalah macam sikit-sikit lah kristal-kristal dia orang bubuh dalam plastik kan. Ha? Kena api besar habis terbakar semua. 30. Lepas tu pula ada pula 30. Kena pula mak bonet yang jenis tak cukup duit, ada 15. 15 tak cukup duit, RM7.5 pun ada sepaket. Sampai tahap macam tu lah dia orang jual. Kau bayang lah. Kalau jangan cakap banyak lah, RM30 je. Kalau 1000 pack tak RM30,000. Itu baru RM60,000. Ni banyak lagi. Okey. Tak boleh lah. Kami tak boleh buat macam tu apa semua. Bawa balai. Sampai balai masuk. Dalam tu dia punya ketua balai dia Cina. Yang budak yang ketangkap tu Cina. Ni rekod lampau ni siapa nak baca? Biar aku yang baca. Faham babi? Tengok atas tu polis-polis semua Melayu tengok. KPM Melayu, Timbalan Melayu. Ya. Yang percaturan bawah ni Melayu. Asal aku pergi balai ya, ketua balai Cina India. Asal ketua balai ya Cina India. Korang ni apa ha? Melayu ni cengkrut. Belum dia orang pegang sepenuhnya pun dah jadi macam tu. Kalau depa yang pegang kerajaan ni, Komo ni jadi apa? Tukang cuci lah. Ni aku cakap tukang cuci ni. Pergi. Member ni pun duduk. Dia pergi report dia. Member duduk luar lah. Dia ni masuk dalam bilik lah. Jumpa ni. SSC tu. Siapa dah in charge ke apa ke. Dalam tu Cina. Yang dia yang in charge masa tu. Pak keluar balik. Kau tahu Cina yang bawa dadah dengan duit 60,000 nak bagi kat member dia cakap apa? Itulah saya mau kasih lu tak mau angkat. Kepala muka lah. Sekarang gua pun lepas juga. Ini yang ada dalam ni. Sekarang ni dah ada dunia gelap pula. Polis takut tempat gelap. Butuh dunia gelap. Tanam dalam paya, tanam dalam tondram, simen apa semua, tanam lagi bawah tanah, buat rumah lagi apa semua, polis Malaysia boleh tangkap. Hubur dalam hutan, dalam paya, dalam apa, rendam dalam apa ke, masuk dalam kawah ke, dalam gua ke, polis Malaysia boleh tangkap. Sampai ada mitos yang mengatakan polis Malaysia pakai bomoh. Nak satu ketika tu. Aku lahir 73. Sampai kata pakai bomoh. Ni satu paku aku punya pangkat. Kau orang punya paku, buka baju telanjang apa mentara. Faham babi? Aku telanjang ada satu paku lagi. Aku turun dunia ni dengan satu paku. Kau orang diam. Paku kau orang tu kau orang kena kilat kan. Kalau tak kilat berkarat. Ini tak payah kilat, tak payah apa. Ingat. Tadi tamu angkat orang lah. Kalau lah, siapa lugi? Boleh orang menganjing macam tu dalam balai lagi. Ini rekod lampau kau orang. Kalau orang Melayu, cek bonek ni. Ni muda-muda dah pakai kereta ni. Muda-muda lagi dah pakai kereta. Masa tu aku muda-muda lagi pakai kereta. Aku kerja bagus. Aku beli Proton ABK 6471. Weh, muda-muda dah pakai kereta. Belakang tu Cina sekolah kawan aku. Masa tu time baru Cina. Pakai MERS sekolah pun tak habis. Dia pakai MERS. Dia sekolah tingkatan 1. Dia berhenti. Cina. Kawan aku. Sekolah main lama. Tak okey. Apa pasal korang macam tu? Apa pasal?